Aku berlagak jadi anak orang kaya masa reunion sekolah. Nama aku Rian Saputra, umur 28 tahun, dan sampai sekarang kerja aku hanyalah kerani kaunter merangkap office boy di sebuah kedai bahan binaan kecil di pinggir bandar bernama Kedai Jaya Makmur. Nama kedai memang Jaya Makmur, tapi gaji aku jauh sekali dari makmur. Setiap bulan aku terima slip gaji dengan angka yang, kalau dibaca kuat-kuat, boleh buat Pak Gad parking dekat pasar raya sebelah gelak berdekah-dekah sambil kata, segitu JK, bang. Aku duduk kat rumah sewa saiz 3 x 4 meter bersama seekor kucing kampung bernama General. Aku bagi nama macam tu sebab dia satu-satunya makhluk dalam hidup aku yang betul-betul berkuasa penuh atas hidup aku. General makan lagi teratur dari aku. Setiap pagi dia mengiau minta ikan bilis, dan setiap pagi juga aku kira-kira duit dalam dompet cukup ke tak nak beli ikan bilis sekaligus bayar ansuran motosikal yang dah tertunggak 2 bulan. Hidup aku okey je sebenarnya. Simple, tenang, dan penuh drama recelah macam orang yang duduk rumah sewa lain. Sampai satu petang, masa aku sedang menyapu laman kedai sambil menguap panjang, telefon aku bergetar. Satu notifikasi grup WhatsApp muncul dengan nama yang buat jantung aku berdegup pelik. Reunion besar-besaran SMK Batu 3, batch kita, 10 tahun bersatu semula. Aku buka mesej tu dengan perasaan bercampur baur, macam buka buku rekod masa sekolah dulu. Ada rasa gembira, ada rasa takut, dan ada rasa nak terus tutup telefon dan buat-buat tak nampak je. Tapi perasaan curious manusia ni memang kuat gila. Aku baca mesej tu perlahan-lahan. Hai kawan-kawan semua. Lepas 10 tahun berpisah, akhirnya kita boleh berkumpul semula. Majlis akan diadakan di Grand Ballroom Hotel Seri Impian, hari Sabtu depan, jam 7 malam. Dress code formal ya. Ditunggu kehadiran korang, jangan sampai tak datang. Aku pandang skrin telefon lama gila. Grand Ballroom Hotel Seri Impian. Aku pun tak pernah masuk lobi dia, apatah lagi ballroom. Kali terakhir aku pergi hotel bertaraf tinggi adalah masa hantar simen untuk majlis kahwin seorang usahawan, itu pun sampai pintu belakang dapur J. Yang buat aku makin resah bukan pasal tempat tu, tapi pasal siapa yang akan datang. Aku scroll grup tu ke atas, tengok siapa-siapa J ahlinya, dan jumpa 2 nama yang terus buat perut aku sakit. Yang pertama, Dimas Wicaksana. Dulu dia member sekelas aku yang biasa-biasa je, malah selalu tiru kerja rumah matematik dari aku. Sekarang, dari gambar profil dia nampak pakai jas mahal, berdiri depan kereta sport warna merah, dengan caption lokasi Singapura bawah gambar tu. Kata orang dia sekarang ada beberapa syarikat hartanah. Yang kedua, dan ini yang paling buat aku gelabah, ialah Sarah Amelia. Cinta pertama yang tak pernah kesampaian. Dulu aku terlalu penakut nak luahkan perasaan, dan sekarang, tengok gambar profil dia yang penuh dengan gambar bercuti luar negara, aku rasa penyesalan tu datang balik macam hantu lama yang tak pernah betul-betul pergi. Aku tutup telefon, duduk atas bangku kayu depan kedai, dan tarik nafas panjang. Macam mana caranya aku, seorang kerani kedai bahan binaan dengan gaji cukup makan dan ansuran motosikal tertunggak, boleh berdiri dengan yakin depan kawan-kawan yang sekarang dah jadi usahawan, doktor, atau paling kurang pun kaki tangan kerajaan yang settle. Malam tu aku balik dengan fikiran kalut. General si kucing sambut aku depan pintu dengan muka selamba, macam nak tanya, kenapa muka hang macam baru kena target elang? Aku kena jemput reunion, General, kata aku sambil buka pintu rumah sewa yang cat dah banyak tempat mengelupas. Tapi aku tak ada apa-apa nak tunjuk. General cuma mengiau pendek lepas tu jalan menuju mangkuk makan dia yang kosong, mengingatkan aku yang masalah kewangan jangka pendek lagi mendesak dari masalah eksistensial jangka panjang. Malam tu aku tidur dengan gelisah, fikir macam mana nak hadir reunion tanpa rasa jadi orang paling gagal sebaci. Esoknya, aku cerita semua kegelisahan aku kepada 2 kawan baik aku sejak zaman sekolah, Ucup dan Mehmet, yang kebetulan pun satu batch dan sama-sama terima jemputan reunion yang mengerikan tu. Kami bertiga duduk kat kedai kopi langganan, kedai Mak Cik Yayah,
sambil pandang skrin telefon masing-masing yang tunjuk gambar-gambar kemewahan kawan-kawan sekelas. "Gila, ni si Dimas sekarang ada apartmen 3 tingkat," kata Ucok sambil giling-giling kepala. Ucok sekarang kerja sebagai pemandu e-hailing. Pendapatan dia naik turun ikut cuaca dan mood aplikasi bagi bonus. "Ada apartmen 3 tingkat ke 3 apartmen 1 tingkat, Kap?" tanya Mehmet, yang kerja jaga kedai fotostat dekat kampus. "Sama je intinya, dia kaya, kita miskin," jawab Ucok sambil hirup kopi hitam dia. Aku tarik nafas. Macam mana ya caranya supaya kita tak nampak macam orang paling gagal masa reunion nanti? Mehmet, yang selalu ada idea-idea ajaib walaupun jarang masuk akal, tiba-tiba senyum lebar. Senyuman tu selalu jadi tanda bahaya, sebab setiap kali Mehmet senyum macam tu, biasanya akan muncul idea yang berakhir dengan salah seorang dari kami babak belur, entah secara fizikal, mental, ataupun kewangan. "Macam mana kalau kita berlagak kaya je?" kata Mehmet dengan mata berbinar. Aku dengan Ucok pandang sesama sendiri. "Berlagak kaya macam mana maksud hang?" tanya aku curiga. "Jadi macam ni," Mehmet mula terangkan sambil lukis-lukis atas meja pakai jari dia yang basah bekas air teh. "Kita tak payah betul-betul kaya. Kita cuma perlu nampak kaya. Sewa baju bagus, sewa kereta mewah untuk park depan hotel, lepas tu cakap confident yang kita ada bisnes, apa-apalah. Orang-orang kat reunion tu jumpa sekali je kan, diorang takkan pergi cek akaun bank kita." Idea tu bunyi bodoh, tapi entah kenapa, tengah-tengah perasaan putus asa dan ego yang tinggi ni, idea bodoh tu rasa macam penyelesaian paling masuk akal atas dunia. "Lepas tu aku kena berlagak jadi apa?" tanya Ucok, mula berminat. "Hang jadi usahawan e-hailing, cakap je hang ada puluhan armada," kata Mehmet sambil ketawa. "Padahal armada hang cuma 1 motosikal kredit." "Alamak," Ucok ketawa hambar. "Lepas tu hang sendiri jadi apa, Met?" "Aku jadi usahawan percetakan digital," jawab Mehmet dengan bangga, macam sedang presentation proposal bisnes berjuta ringgit. "Padahal kerja aku cuma fotostat IC dengan sahkan sijil." Semua mata pun tertumpu kepada aku. "Nah, hang, Rian," kata Mehmet sambil tunjuk muka aku dengan sudu kopi. "Hang kena jadi watak paling power antara kita bertiga. Sebab hang yang akan jumpa Sarah kan?" Muka aku terus panas dengar nama Sarah disebut. "Diamlah, Met. Jujur je, dari dulu hang suka dia," kata Ucok sambil senyum jahat. "Ini peluang hang nak balas dendam dengan masa lalu. Hang berlagak jadi anak orang kaya, biar Sarah menyesal kenapa tolak hang masa sekolah dulu. Dia tak pernah tolak aku pun, sebab aku tak pernah luahkan perasaan," jawab aku jujur, buat Ucok dengan Mehmet ketawa berdekah-dekah sampai beberapa pelanggan kedai kopi tu toleh. Lepas gelak tu reda, kami akhirnya susun rancangan besar. Aku akan berlakon jadi usahawan muda berjaya dalam bidang hartanah dan pelaburan, lengkap dengan cerita palsu pasal projek apartmen kat bandar lain yang sedang aku usahakan. Ucok akan berlakon jadi bos syarikat pengangkutan online dengan puluhan pemandu bawah dia. Mehmet akan jadi usahawan percetakan digital dengan klien korporat besar. Untuk wujudkan rancangan gila ni, kami perlukan 3 benda penting: pakaian mewah, kenderaan mewah, dan mental yang cukup tebal untuk berbohong sepanjang 1 malam depan puluhan pasang mata kawan lama. Hari-hari sebelum reunion dipenuhi dengan persediaan yang, kalau fikir balik sekarang, betul-betul di luar akal. Kami bertiga berkumpul kat rumah sewa aku setiap malam, susun strategi macam sedang rancang rompak ban, padahal apa yang kami rancang cuma macam mana nak nampak kaya sekejap dalam 4 jam kat sebuah ballroom hotel. Langkah pertama ialah hal pakaian. Mustahil kami beli jas mahal dengan gaji kami yang cukup makan je, jadi kami putuskan nak sewa. Ucok jumpa satu kedai sewa jas kahwin dekat pasar yang biasa digunakan pengantin lelaki dari kalangan sederhana. Tuan punya kedai tu, Pak Wo, mula-mula pelik tengok kami bertiga datang sekaligus nak sewa jas tanpa ada sesiapa pun yang nak kahwin. "Korang nak kahwin serentak ke, Dik?" tanya Pak Wo sambil ukur badan Ucok yang agak gebu. "Bukan nak kahwin, Pak Cik,"
Nak pergi reunion? Jawab Ucup sambil tahan gelak. Reunion pakai jas segala. Ingatkan nak pergi kenduri kahwin, kata Pak Wowo sambil giling-giling kepala. Tapi tetap layan kami dengan hati terbuka sebab 3 sewaan sekaligus maksudnya rezeki tambahan untuk dia. Aku pilih jas hitam dengan potongan yang menurut Pak Wowo adalah model paling elegan. Biasa dipakai bakal pengantin lelaki keturunan Melayu Riau yang nak kahwin dengan anak datuk. Aku tak faham sangat kaitan antara model jas dengan status sosial bakal mertua, tapi aku angguk je, yang penting nampak mahal. Ucup pilih jas kelabu yang pada fikiran dia buat dia nampak macam bos startup, walaupun kenyataannya jas tu sikit besar bahagian bahu sampai dia nampak macam budak sekolah pinjam jas abang dia untuk majlis convocation. Mehmet, dengan gaya khas dia yang selalu berlebihan, pilih jas putih gading lengkap dengan tali leher rama-rama, buat dia nampak macam pengacara majlis kahwin dari usahawan percetakan digital. Mate, hang yakin nak pakai itu? Hang nanti nampak macam pengantin lelaki yang ditinggal lari, kata aku sambil tahan gelak tengok Mehmet berpusing-pusing depan cermin kedai, kagum dengan bayang dia sendiri. Inilah kuncinya, Rian, jawab Mehmet penuh yakin. Orang kaya kena nampak lain, kena ada ciri khas. Kalau semua pakai jas hitam je, aku nak muncul pakai yang putih, supaya orang ingat. Ingat sebagai apa? Sebagai penyanyi orkes yang tersesat ke reunion, celah Ucup sambil ketawa berdekah-dekah, buat Pak Wowo yang sedang ukur seluar aku pun tahan senyum. Pak Wowo, yang nampaknya dah biasa layan pelanggan pelik, cuba bagi nasihat dengan nada bijak. Kalau ikut cakap saya, Dik, yang penting kasut. Orang boleh tak perasan jas, tapi kasut tu yang pertama orang tengok kalau nak kenal orang kaya betul-betul. Nasihat tu buat kami bertiga diam sekejap, sedar yang kami belum fikir langsung pasal kasut. Lepas berbincang sekejap, kami akhirnya sewa 3 pasang kasut kulit berkilat dari timbunan kasut lama Pak Wowo yang biasa dipakai bergila-gila oleh pengantin lelaki yang sewa jas dia. Kasut tu sikit besar untuk kaki aku, jadi aku kena isi dengan tisu gulung supaya tak tercabut masa jalan. Satu trik yang diajar terus oleh Pak Wowo dengan bangga macam tu adalah rahsia turun-temurun keluarga dia. Masalah kedua, dan ini yang paling rumit, ialah pasal kenderaan. Mustahil kami datang ke Hotel Sri Impian yang megah tu naik motosikal kredit atau motosikal e-hailing Ucup yang cat dah kusam. Aku ada kenalan, kata Mehmet dengan penuh yakin, sambil tunjuk gambar sebuah kereta sedan hitam berkilat dalam telefon dia. Sepupu aku kerja kat kedai sewa kereta pengantin, biasa dipakai untuk hantar pengantin. Kita boleh sewa untuk 1 malam je. Kereta tu rupanya sedan lama keluaran belasan tahun lepas yang digilap habis-habisan sampai nampak macam baru, lengkap dengan reben putih bahagian bonet yang biasa dipakai hiasan kereta pengantin. Kami setuju sewa kereta tu untuk 1 malam, dengan syarat reben putih tu kena tanggal dulu supaya tak nampak macam rombongan pengantin sesat ke majlis reunion. Pemandu sekaligus tuan punya kereta tu, seorang lelaki bernama Abang Jeffrey, sanggup hantar kami dengan syarat diberi upah tambahan dan dijemput balik jam 10 malam. Korang yakin nak berlagak kaya modal kereta sewa dengan jas sewaan je? Tanya Abang Jeffrey sambil hisap rokok kretiknya depan kereta. Yakinlah, bang. Ini demi maruah bangsa, jawab Mehmet dengan gaya serius berlagak, buat kami bertiga ketawa terkekik-kekik tepi jalan. Abang Jeffrey, walaupun mula-mula ragu, akhirnya setuju dengan syarat tambahan yang agak tak dijangka. Boleh, tapi korang kena tolong tanggalkan semua hiasan bunga plastik dalam kereta ni ya. Sebab biasanya kereta ni baru je hantar pengantin ke gereja, masih ada bau minyak wangi melo melekat kat kushin belakang. Kami bertiga habiskan petang tu tanggalkan hiasan bunga plastik satu-satu dari dashboard, cermin sisi, sampai pemegang pintu kereta, sambil sekali-sekala bersen sebab bau minyak wangi melo yang masih menyengat melekat kuat kat kain kushin. Ucup malah sempat jumpa satu bekas bunga plastik kecil yang tersangkut bawah kushin belakang, lengkap dengan reben tertulis "Selamat Pengantin Baru" yang buat kami ketawa geli bayangkan senario pelik kalau reben tu sampai tak sengaja ternampak oleh kawan-kawan lama kat reunion. Untung jumpa sekarang,
cuba kalau ketahuan masa dah kat ballroom, boleh jadi masalah besar, kata Mehmet sambil baling reben tu ke tong sampah dengan gaya dramatik macam sedang buang bukti jenayah. Persediaan terakhir dan yang paling susah ialah sediakan mental serta cerita palsu yang kena kami hafal betul-betul supaya tak tersasul depan kawan-kawan lama. Kami berlatih berulang-ulang kali kat rumah sewa aku, saling tanya seolah-olah sedang latihan temuduga kerja. Rian, hang kerja apa sekarang? Tanya Ucup, berlakon jadi kawan lama yang kurios. Aku ada syarikat hartanah kecil-kecilan, sedang usahakan projek apartmen kat luar bandar, jawab aku dengan nada yang aku paksa nampak selamba, walaupun jantung aku berdegup kencang cuma sebab latihan cerita bohong. Lepas tu hang duduk mana sekarang? Aku sedang renovasi rumah, sebab tu sementara duduk apartmen dulu. Ayat tu bunyi meyakinkan pada telinga aku sendiri. Padahal kenyataannya aku duduk rumah sewa kecil yang bumbung boleh bocor kalau hujan lebat. Malam sebelum reunion, kami bertiga duduk meningkar atas lantai rumah sewa aku, pandang jas sewaan yang tergantung kemas kat belakang pintu, macam askar yang sedang tengok baju perang sebelum berangkat ke medan tempur. Ada rasa takut, ada rasa berdebar, tapi ada juga semacam rasa gembira pelik, macam budak kecil yang akan tampil kat pentas sekolah buat kali pertama. Korang yakin ke ini idea bagus? Tanya aku perlahan. Keraguan mula muncul waktu-waktu akhir. Tak yakin, jawab Mehmet selamba. Tapi nak buat macam mana lagi, dah terlanjur basah. Ucup tepuk bahu aku. Yang penting kita enjoy, Rian. Kalaupun terbongkar, paling malu je, tak sampai mati pun. Ayat tu, entah kenapa, bunyi menenangkan sekaligus mengerikan pada masa yang sama. Sabtu malam akhirnya tiba. Aku berdiri depan cermin retak kat rumah sewa aku, pandang diri aku sendiri yang pakai jas hitam sewaan lengkap dengan tali leher yang entah dah berapa kali dipakai orang lain sebelum aku. Rambut aku sikat kemas guna minyak rambut Pak Kos yang bau dia agak menyengat macam minyak angin bercampur minyak wangi murah. General si kucing duduk kat sudut bilik, pandang aku dengan muka macam nak kata, hang yakin nak pergi medan perang dengan penampilan macam ni? Doakan aku, General, kata aku sambil usap kepada dia sekejap sebelum keluar rumah. Abang Jeffrey dah tunggu depan lorong dengan sedan hitam yang dah digilap berkilat, tanpa reben putih pengantin yang biasa melekat kat bonet dia. Ucup dan Mehmet dah duduk dalam kereta, dua-dua nampak kemas walaupun sikit kekok sebab tak biasa pakai jas. Kemas gak hang, Rian, kata Mehmet sambil bersiul jahil masa aku masuk kereta. Diamlah, aku dah nervous separuh mati, jawab aku sambil atur nafas. Perjalanan menuju Hotel Sri impian rasa singkat sekaligus panjang, campuran perasaan pelik antara nak cepat sampai dan nak masa berhenti selama-lamanya. Sepanjang jalan, kami bertiga terus ulang-ulang cerita palsu masing-masing, pastikan tak ada detail yang bercanggah antara satu sama lain. Ingat ya, aku ada 10 pemandu bawah aku, bukan 20, kata Ucup ulang-ulang cerita dia sendiri. Aku ada klien korporat, bukan setakat fotostat sijil, tambah Mehmet dengan nada serius yang dibuat-buat. Aku ada projek apartmen kat luar bandar, kata aku, cuba yakinkan diri sendiri sebelum yakinkan orang lain. Bila kereta kami masuk area depan hotel, kami disambut pemandangan yang buat perut kami sakit serta-merta. Deretan kereta mewah parking rapi depan lobi, dari sedan-sedan Eropah berkilat sampai kereta sport yang cat dia memantulkan lampu hotel dengan sempurna. Antara barisan kereta-kereta tu, sedan lama sewaan pengantin milik Abang Jeffrey nampak macam anak ayam sesat kat kandang singa. Undur je lah, bang, bisik Mehmet panik sambil intai dari tingkap kereta. Dah terlanjur basah, jawab Ucup sambil tarik nafas panjang. Cuba kuatkan diri sendiri sekaligus kami berdua. Abang Jeffrey parking kereta agak jauh dari pintu masuk utama, kat area yang lebih gelap dan tak terlalu menonjol. Kami bertiga turun dari kereta dengan gaya yang kami usahakan nampak selamba dan berwibawa, walaupun dalam hati masing-masing sedang berdoa moga tak ada sesiapa yang perasan kereta sewa pengantin yang baru je hantar kami. Begitu melangkah masuk lobi hotel yang megah dengan lampu kristal bergantung dan lantai marmar berkilat, aku rasa macam sedang masuk dunia lain yang jauh dari kehidupan aku sehari-hari.
Bau minyak wangi mahal bercampur bunyi muzik lembut dari ballroom buat suasana rasa asing sekaligus berdebar. Depan pintu ballroom, seorang jawatankuasa reunion sambut tetamu-tetamu dengan senyuman ramah, cocokan nama dalam senarai tetamu. Bila giliran nama aku disebut, Rian Saputra, jawatankuasa tu senyum lebar. Wah, Rian. Lama gila tak jumpa. Hang makin kacak je sekarang, macam betul-betul usahawan, kata dia sambil silakan aku masuk. Aku cuma senyum kekok, tak sangka pembohongan dah mula terbentuk sebelum aku sempat sebut sepatah pun. Bila masuk ballroom, mata aku terus disuguhkan pemandangan yang betul-betul megah. Lampu-lampu gantung kristal terang benderang menyinari ruang luas dengan meja-meja bulat tersusun kemas, dihias bunga-bunga segar dan alas meja putih bersih. Skrin besar depan bilik tayang slide gambar-gambar kenangan zaman sekolah, buat suasana nostalgia terus terasa begitu masuk ballroom. Tengah-tengah kerumunan tetamu yang dah sampai, aku nampak sosok yang buat jantung aku berdegup lagi kencang dari biasa. Sarah Amelia, pakai gaun merah marun yang elegan, sedang ketawa bersama beberapa kawan lama sambil pegang gelas minuman. Kecantikan dia nampaknya bertambah seiring usia, buat aku rasa makin nervous dari sebelum ni. Tapi perhatian aku terus teralih bila sesosok lelaki berjas mahal dengan senyuman lebar mendekat ke arah kami, diikuti beberapa orang yang nampaknya rakan bisnes dia. Rian, Ucok, Mehmet. Wah, lengkap gila geng lama kita. Suara tu datang dari Dimas Wicaksana, yang penampilan dia jauh lebih berkilat dari gambar profil dia kat media sosial. Dimas salam kami satu-satu dengan gaya penuh yakin, khas orang yang dah biasa berada dalam lingkungan pergaulan kelas atas. Jam tangan dia berkilat bawah lampu ballroom, dan bau minyak wangi mahal terus tercium begitu dia mendekat. Macam mana keadaan korang? Dah lama gila tak dengar cerita korang, kata Dimas sambil pelukan bahu Ucok dengan Mehmet secara bergilir. Baik, jawab Ucok dengan suara dibuat-buat nampak selamba. Aku sekarang sedang kembangkan bisnes pengangkutan online, ada beberapa pemandu bawah aku. Wah power, berapa orang pemandu? Tanya Dimas teruja. Dalam 10 orang lah, jawab Ucok cepat, untung ingat detail yang dah dilatih semalam. Kalau aku dalam bidang percetakan digital, sambung Mehmet dengan gaya sok profesional. Ramai klien korporat, dari syarikat sederhana sampai yang agak besar. Dimas angguk-angguk kagum, lepas tu pandang aku dengan senyuman kurios. Kalau hang, Rian, dari dulu hang paling pandai antara kita, mesti sekarang dah berjaya gila. Aku telan air liur sekejap sebelum jawab. Aku dalam bidang hartanah, sedang usahakan projek apartmen kat luar bandar. Wah betul ke? Projek apartmen apa tu? Mungkin aku kenal, sebab aku pun selalu main projek hartanah, tanya Dimas dengan mata berbinar, buat jantung aku berdegup makin laju sebab tak sangka Dimas akan terus tanya detail spesifik. Untung kami dah sedia nama projek fiction untuk jaga-jaga. Nama dia Green Valley Residence, kawasan pinggir bandar sebelah timur, jawab aku dengan nada yang aku usahakan yakin, walaupun dalam hati aku berdoa moga Dimas tak betul-betul cek kewujudan projek tu. Oh, aku macam pernah dengar nama tu, kata Dimas sambil angguk-angguk, buat aku dan kawan-kawan saling pandang dengan perasaan bercampur antara lega dan panik. Untung obrolan terus teralih bila beberapa kawan lama lain datang menghampiri, sapa dan borak dengan rio penuh nostalgia. Suasana reunion mula rasa lagi hangat dan cair, buat aku sikit lagi rileks walaupun pembohongan besar masih tergantung setiap ayat yang aku ucap. Aku ambil kesempatan untuk ambil segelas minuman dari meja jamuan, cuba tenangkan diri sekejap dari tekanan sosial yang menumpuk. Tapi baru je aku angkat gelas, satu suara lembut yang aku betul-betul kenal panggil nama aku dari belakang. Rian. Aku toleh perlahan, dan kat situlah Sarah Amelia berdiri dengan senyuman yang buat masa rasa berhenti sekejap. Sarah, jawab aku, cuba jaga suara supaya tak nampak menggigil walaupun jantung aku rasa nak terjun keluar. Lama gila tak jumpa. Hang nampak lain je sekarang, lagi berwibawa, kata Sarah sambil senyum ramah, buat pipi aku rasa panas. Ah, biasa je, jawab aku merendah,
walaupun dalam hati bangga bukan main dengar pujian tu. Dengar-dengar hang sekarang usahawan hartanah ya? Power gila, sambung Sarah, buat aku makin sedar yang pembohongan kecil kami dah tersebar cepat antara kawan-kawan lama. Yelah gitu, kecil-kecilan je, jawab aku, cuba nampak merendah diri walaupun sebenarnya sedang berbohong besar-besaran. Obrolan kami terus hangat, cerita pasal kenangan zaman sekolah, cikgu-cikgu yang garang, dan kawan-kawan lama yang sekarang berselerak kat pelbagai bandar malah negara. Sekejap je, aku hampir lupa yang seluruh imej diri aku malam tu dibina atas asas pembohongan yang rapor. Tapi kegembiraan palsu tu tak bertahan lama. Tengah-tengah obrolan hangat kami, satu notifikasi masuk ke telefon aku, dan tanpa sengaja skrin telefon aku terang menyala, tunjukkan mesej ringkas yang buat jantung aku berhenti sekejap. Rian, ansuran motosikal dah tertunggak 3 bulan. Segera lansaikan atau motosikal akan ditarik pihak liasing. Untung Sarah sedang sibuk sapa kawan lain jadi tak sempat nampak skrin telefon aku. Aku cepat-cepat masukkan telefon dalam poket, jantung berdegup kencang bayangkan apa akan jadi kalau sampai ada yang nampak mesej tu. Untuk alih perhatian dari kegelisahan yang menumpuk, aku putuskan pergi ke meja jamuan yang tersusun mewah dengan pelbagai hidangan, dari stek panggang, sushi, sampai dessert warna-warni yang nampak macam karya seni dari makanan. Ucup dan Memet rupanya dah lebih dulu berdiri kat situ, dengan piring masing-masing yang dah bergunung penuh makanan. Kap, hang yakin ambil sebanyak tu? Kita sedang berlagak kaya, bukan berlagak kelaparan, bisik aku sambil tahan gelak tengok piring Ucup yang hampir tak muat lagi nak tampung potongan daging. Inilah strateginya, Rian, jawab Ucup dengan mulut penuh sambil kunyah. Orang kaya tu makan puas-puas sebab diorang tak fikir harga. Kalau aku makan sikit-sikit takut-takut, nanti nampak macam orang susah pula. Logik Ucup tu bunyi pelik tapi entah kenapa cukup masuk akal. Buat aku pun ambil beberapa ketul stek dan segelas jos mahal yang warna dia terang gila sampai nampak macam pewarna makanan tulen. Memet, kat sisi lain, berdiri kaku depan meja sushi, pandang gulungan nasi dengan lauk mentah tu dengan curiga. Ini betul-betul masak ke tak ni? Macam ikan bilis yang belum apa-apa lagi. Tu sushi, Met, memang macam tu bentuknya, makan mentah, terang aku sambil tahan gelak tengok muka Memet yang keliru. Oh gitu ke? Patutlah dari tadi ramai yang sudukan wasabi banyak-banyak, ingatkan tu Jem, jawab Memet selamba, sebelum akhirnya masukkan sekeping sushi lengkap dengan gumpalan wasabi sebesar ibu jari ke dalam mulut dia tanpa curiga langsung. Detik seterusnya, muka Memet bertukar merah padam, mata dia berai, dan dia mula batuk-batuk kuat sambil cari air minum dengan panik. Beberapa tetamu sekeliling meja jamuan toleh hairan tengok usahawan percetakan digital yang kata orang berjaya tu tiba-tiba megap-megap macam ikan kehabisan air sebab semangkuk wasabi. Aduh, Met, hang kenapa? Tanya aku sambil tahan gelak, walaupun dalam hati ikut panik tengok muka Memet yang makin merah. Panas, Rian, panas gila kat hidung aku, jawab Memet dengan suara serak sambil habiskan segelas air kosong yang diberi seorang pelayan yang cepat-cepat mendekat. Insiden kecil tu untung cepat berlalu dan tak ramai yang betul-betul perasan, sebab perhatian tetamu-tetamu lain terus teralih dengan MC yang umumkan sesi hiburan seterusnya akan segera bermula. Malam makin lewat, dan majlis reunion mula masuk sesi hiburan dengan pentas kecil depan bilik. Beberapa kawan lama diminta naik pentas untuk kongsi cerita ringkas pasal kehidupan diorang lepas habis sekolah. Aku berharap sekuat hati nama aku takkan dipanggil, tapi macam kata orang-orang tua, nasib buruk selalu datang masa paling tak diharapkan. MC majlis tiba-tiba sebut nama aku penuh semangat. Baik, sekarang kita nak dengar cerita kejayaan dari salah seorang kawan kita, Rian Saputra, usahawan hartanah muda yang sekarang tengah naik nama. Jom Rian, silakan naik pentas. Seluruh bilik bertepuk tangan meriah, semua mata tertumpu kepada aku, termasuk Sarah yang senyum penuh semangat sambil ikut bertepuk tangan. Aku rasa kaki aku macam terpaku ke lantai, tak mampu bergerak langsung. Ucup dan Memet, yang duduk dekat aku, cuma boleh bagi tatapan panik campur simpati, macam nak kata, nasib hang sekarang, Rian. Kami cuma boleh doa dari sini.
Dengan langkah menggigil, aku jalan menuju pentas, disambut tepuk tangan meriah dari seluruh tetamu jemputan. MC serah mikrofon kepada aku dengan senyuman lebar, macam tak sabar nak dengar kisah kejayaan dari aku. Jadi, Rian, ceritakanlah perjalanan kerjaya hang sampai boleh berjaya macam sekarang, tanya MC dengan teruja. Aku pandang mikrofon dalam tangan aku, lepas tu pandang ke arah kerumunan tetamu yang tunggu penuh harapan. Otak aku pusing laju, cuba susun ayat yang cukup meyakinkan tanpa terjebak detail yang boleh bongkarkan pembohongan besar ni. Jadi, ceritanya panjang, aku mula cakap dengan suara yang aku paksa nampak tenang. Lepas habis sekolah, saya sempat kerja apa-apa je dulu, belajar dari bawah, sampai akhirnya boleh mulakan bisnes hartanah kecil-kecilan. Tepuk tangan kembali Rio kedengaran, bagi semangat sekaligus tekanan tambahan untuk aku sambung cerita palsu ni. Sekarang saya sedang fokus kembangkan projek apartmen kat luar bandar, harap-harap boleh jadi berkat untuk ramai orang, sambung aku, cuba tutup cerita secepat mungkin sebelum ada soalan yang lebih mendalam. Tapi harapan tu pupus bila seorang dari kerumunan tetamu tiba-tiba angkat tangan dan berdiri. Rian, boleh tanya, suara tu datang dari seorang lelaki berkaca mata yang rupanya kawan sekelas kami dulu, yang sekarang kerja sebagai wartawan hartanah kat sebuah media bisnes ternama. Jantung aku terus berdegup kencang dengar profesion lelaki tu. Boleh, silakan, jawab aku dengan senyuman yang mula rasa kaku. Projek Green Valley Residence tu, developer utama dia siapa ia? Sebab saya cukup update dengan projek-projek hartanah kawasan timur, tapi macam saya tak pernah dengar nama tu, tanya lelaki tu dengan nada curious yang buat seluruh bilik serta-merta senyap tunggu jawapan aku. Aku rasa peluh sejuk mula membasahi belakang aku. Otak aku pusing laju cari jawapan yang boleh selamatkan situasi. Tu projek kecil-kecilan, masih peringkat awal, belum banyak diumumkan secara rasmi, jawab aku sambil senyum kekok. Harap jawapan tu cukup untuk hentikan soalan lebih lanjut. Untung, MC terus ambil alih situasi, mungkin sedar suasana mula janggal. Baik, terima kasih Rian atas cerita yang inspiring. Jom kita bagi tepuk tangan sekali lagi. Namun sebelum aku sempat melangkah turun dari pentas, satu suara berat dan familiar tiba-tiba kedengaran dari arah meja tetamu kehormat, buat seluruh badan aku tegang serta-merta. Rian Saputra, kau masih suka tiru kerja rumah lagi tak sekarang? Suara tu datang dari Cikgu Retno, cikgu matematik garang yang dulu terkenal paling ditakuti seluruh sekolah, sekarang duduk kat meja tetamu kehormat sebagai salah seorang cikgu yang dijemput khas untuk majlis reunion. Seluruh bilik terus ketawa dengar soalan jahil tu, sementara aku cuma boleh senyum kekok sambil rasa peluh sejuk mengalir makin deras. Dah taklah, cikgu, sekarang tiru proposal bisnes orang lain je, jawab aku spontan, buat gelak dalam bilik makin pecah, walaupun dalam hati aku sendiri terkejut dengan jawapan asal yang terus keluar dari mulut aku. Cikgu Retno ketawa lebar dengar jawapan aku, lepas tu berdiri dari kerusi dia sambil tunjuk-tunjuk ke arah aku dengan gaya khas dia yang masih sama macam 10 tahun lepas. Dulu kau ni paling malas kalau disuruh maju buat soalan depan kelas, sekarang berani pula berdiri depan orang seramai ni. Cikgu bangga, walaupun cikgu curiga separuh cerita kau tadi karangan J. Seisi bilik kembali ketawa Rio, dan aku cuma boleh senyum kekok sambil harap Cikgu Retno tak sambung siasatan mengejut dia depan orang ramai. Untung perhatian Cikgu Retno terus teralih bila beberapa bekas pelajar lain mendekat untuk salam dan bernostalgia dengan dia, bagi aku peluang untuk cepat-cepat turun dari pentas sebelum situasi makin panas. Aku turun dari pentas dengan lutut menggigil, rasa terlepas dari situasi genting walaupun hati masih berdebar kencang. Tapi baru je aku duduk semula kat kerusi, Ucup dan Mehmet mendekat dengan muka pucat lesi. Rian, gawat, bisik Ucup dengan suara tercekik. Kenapa? Tanya aku panik. Abang Jeffrey baru je telefon aku, jawab Mehmet dengan muka makin pucat. Kereta sewa yang kita pakai tadi, kata dia enjin tiba-tiba mati kat parking. Abang Jeffrey sedang cuba baiki, tapi kemungkinan besar kita tak boleh balik naik kereta tu malam ni. Aku tarik nafas panjang, rasa macam berada dalam mimpi buruk yang tak habis-habis. Belum habis satu masalah,
muncul masalah baru yang tak kurang membingungkan. Kami bertiga mengendap-endap keluar ballroom untuk cek keadaan kereta sewa yang rosak kat area parking belakang hotel. Betul je, Abang Jeffrey sedang berjongkok depan bonet yang terbuka. Muka dia penuh-peluh sambil ubah-ubah sesuatu dalam enjin dengan bantuan lampu suluh kecil dari telefon dia. "Macam mana, bang?" tanya Ucop dengan nada risau. "Aduh, ni alternator dia macam dah rosak, Dick," jawab Abang Jeffrey sambil giling-giling kepala. "Tak boleh baiki cepat, kena bawa ke bengkel esok pagi." "Lepas tu kami balik naik apa, bang?" tanya Mehmet panik. "Coba aku telefon mekanik langganan aku," kata Ucop sambil keluarkan telefon dia. "Cuba cari penyelesaian cepat." Beberapa minit kemudian, seorang mekanik muda datang naik motosikal bengkel keliling dia, lengkap dengan kotak alat yang diikat guna tali rafa kat belakang joknya. Mekanik tu, yang perkenalkan diri sebagai Abang Dadang, terus cek enjin kereta dengan gerakan pantas sambil bersiul-siul kecil, macam dah hafal luar kepada penyakit kereta-kereta lama macam ni. "Wah, ni alternator dia memang dah nak pencin, bang," kata Abang Dadang sambil giling-giling. "Tapi jangan risau, aku ada cara kecemasan, guna trik lama." Abang Dadang kemudian ambil sekeping wayar jumper dan sambungkan dengan cara yang nampak meyakinkan, walaupun aku, Ucop, dan Mehmet betul-betul tak faham apa yang dia buat. Lepas beberapa minit berkutat sambil sekali-sekala ketuk-ketuk bahagian enjin dengan hujung pemutar skru, enjin kereta akhirnya hidup semula, walaupun dengan bunyi yang jauh lebih kasar dari sebelum ni, macam kucing yang serak sebab banyak sangat berjaga malam. "Boleh jalan, bang, tapi jangan matikan dulu sampai rumah, sebab kalau mati lagi, aku tak jamin boleh hidup lagi malam ni," pesan Abang Dadang sambil kemas alat-alat dia. "Tinggalkan kami dengan perasaan lega bercampur risau, bayangkan perjalanan balik nanti dengan enjin yang tak boleh dimatikan langsung." Tapi kelegaan tu tak bertahan lama. Baru seminit Abang Dadang pergi tinggalkan area parking, enjin kereta yang tadi hidup dengan bunyi kasar tu tiba-tiba tersekat-sekat, lepas tu mati terus, tinggalkan Abang Jeffrey yang berdiri terpaku sisi kereta dengan muka pasrah. "Alah, mati lagi, Dick," kata Abang Jeffrey sambil tepuk dahi dia sendiri. "Macam betul cakap Abang Dadang tadi, alternator dia dah tak boleh diselamatkan, kena tukar baru esok pagi." "Dah, kita balik dulu ke dalam, fikir penyelesaian lain untuk balik nanti," kata aku sambil tarik nafas panjang, cuba fikir jernih tengah-tengah kepanikan yang makin menumpuk. Kami masuk semula ke ballroom dengan muka yang kami usahakan nampak tenang, walaupun hati masing-masing tengah berkecamuk teruk. Belum sempat kami duduk semula, Dimas mendekat dengan senyuman ramah dia yang khas. Rian, aku dengar-dengar hang tengah usahakan projek apartmen dia." "Kebetulan gila, aku pun tengah cari partner untuk kembangkan bisnes hartanah aku ke kawasan timur. Macam mana kalau nanti kita borak lebih detail pasal kerjasama?" tawar Dimas penuh teruja. Aku rasa jantung aku macam jatuh ke perut dengar tawaran tu. Pembohongan kecil yang mula-mula cuma untuk jaga ego semalam, sekarang berpotensi berkembang jadi masalah besar yang boleh bongkarkan seluruh tipu kami depan seluruh batch. Boleh, nanti kita atur masa," jawab aku dengan senyuman kaku, cuba tunda masa sambil fikir keras macam mana nak keluar dari situasi rumit ni. Sarah, yang kebetulan berdiri tak jauh dari kami, ikut senyum dengar perbualan tu. "Wah, kalau korang kerjasama, mesti projek dia makin besar." Aku pun rasa nak melabur juga ni, kebetulan tengah cari hartanah untuk masa depan. Ayat Sarah tu macam petisian hari kat telinga aku. Bukan setakat Dimas yang berminat dengan projek fiksyen aku, sekarang Sarah pun mula tunjuk minat untuk melabur dalam projek yang malah tak pernah wujud dalam dunia sebenar. Aku pandang Ucop dan Mehmet yang berdiri belakang, dua-dua bagi tatapan penuh panik yang sama persis dengan yang aku rasa. Pembohongan kami malam tu macam bola salji yang bergolek makin besar dan makin laju, dan kami bertiga langsung tak tahu macam mana nak hentikan sebelum semuanya musnah berkecai. "Ya, nanti kita bincang lebih detail lah, sekarang kan tengah majlis reunion, kita enjoy dulu suasana ni," kata aku cuba alih perbualan, walaupun dalam hati aku tahu masalah ni cuma tertangguh, bukan selesai.
Majlis reunion terus sambung dengan sesi bergambar bersama seluruh batch, di mana semua tetamu diminta berkumpul depan pentas untuk bergambar kenangan. Jurugambar yang disewa jawatankuasa mula atur posisi berdiri, minta yang tinggi berdiri belakang dan yang pendek depan, satu arahan yang terus picu kekecohan kecil bila beberapa kawan lama saling berebut posisi tengah supaya nampak paling menonjol dalam gambar. "Woi, jangan tengah semua dong, nanti nampak macam koye bersepah-sepah," seru jurugambar tu sambil cuba atur barisan yang makin kucar-kacir sebab semua orang nak berdiri kat posisi paling strategik. Tengah-tengah kekecohan kecil tu, Mehmet yang berdiri belakang tiba-tiba jengket-jengket cuba nampak lagi tinggi, buat dia hampir terjatuh ke belakang dan langgar seorang makcik jawatankuasa yang sedang bawa dulang minuman. Untung tabrakan tu berjaya dielak dengan pergerakan refleks yang agak dramatik dari Mehmet, walaupun dia kena bayar dengan dapat tatapan sinis dari makcik jawatankuasa tu sepanjang baki majlis. "Mate, hang kenapa jengket-jengket macam tunggu bas?" bisik Ucup sambil tahan gelak. "Nak nampak tinggi, kap, supaya tak tertutup dengan kepala orang depan," jawab Mehmet sambil masih cuba imbangkan badan dia. Lepas proses atur posisi yang ambil masa agak lama, akhirnya gambar berjaya diambil, walaupun hasilnya kemudian tunjukkan Mehmet dengan muka setengah terkejut sebab masih cuba imbangkan badan, dan aku dengan senyuman kaku yang jelas nampak dipaksa sebab fikiran aku tengah dipenuhi macam-macam kebimbangan. Tengah-tengah kerumunan yang bersedia nak bergambar, telefon aku kembali bergetar dengan notifikasi yang buat jantung aku berdegup kencang. Kali ini bukan mesej dari liasing motosikal, tapi panggilan masuk dari tuan rumah sewa aku, yang volume dia entah kenapa diset sangat kuat oleh Jeneral si kucing yang mungkin tak sengaja duduk atas telefon sebelum aku bertolak tadi. Suara tuan rumah sewa aku kedengaran begitu kuat dari speaker telefon, sampai beberapa orang sekeliling aku boleh dengar dengan jelas isi perbualan tu. "Rian, ni dah lewat 2 bulan bayar sewa. Kalau esok tak bayar, barang-barang kau saya keluarkan dari bilik." Aku panik bukan main, cepat-cepat tekan butang untuk matikan panggilan, tapi kerosakan dah terlanjur jadi. Beberapa kawan lama yang berdiri dekat aku saling berbisik dan bagi tatapan keliru, jelas dengar jeritan tuan rumah sewa yang menggegarkan tu. Dimas, yang kebetulan berdiri tak jauh dari aku, kerutkan dahi dengan muka keliru. "Sewa bilik? Bukannya hang duduk apartmen, Rian?" Seluruh bilik seolah senyap sekejap, tunggu jawapan aku penuh rasa kurios. Aku rasa macam terperangkap tengah-tengah pentas sarkas, dengan seluruh mata penonton pandang tajam tunggu aksi seterusnya. Aku tarik nafas panjang, rasa beban pembohongan yang selama ni aku pikul mula runtuh perlahan-lahan. Tapi sebelum aku sempat jawab, satu kejadian lain yang jauh lebih memalukan tiba-tiba berlaku. Ucup, yang sejak tadi berdiri gelisah sisi aku, tiba-tiba terima panggilan dari salah seorang penumpang e-hailing yang komplain sebab dia lambat jemput. "Bang, katanya nak jemput jam 9, ni dah jam 10 lebih. Saya batalkan ni kalau tak datang sekarang," jerit suara dari sebelah telefon, kedengaran jelas oleh semua orang sekeliling kami. Ucup, yang sedang berlakon jadi bos syarikat pengangkutan online dengan puluhan pemandu bawah dia, terus pucat lesi dengar panggilan tu depan seluruh kawan lama. Mehmet, yang cuba selamatkan situasi dengan alih perbualan, malah tambah kekecohan bila telefon dia sendiri berdering kuat dengan nada dering unik lagu dangdut yang biasa dia set untuk bagi semangat pelanggan Photostat. Suasana yang tadi hangat dan penuh nostalgia, sekarang bertukar jadi senyap yang janggal, dengan semua mata tertumpu kepada kami bertiga yang berdiri kaku macam suspek yang baru je tertangkap basah buat jenayah. Sarah, yang berdiri tak jauh dari kami, pandang aku dengan muka keliru bercampur kecewa. "Rian, sebenarnya hang kerja apa sekarang ni?" Aku pandang muka Sarah, lepas tu pandang seluruh bilik yang tunggu jawapan jujur dari aku. Ucup dan Mehmet berdiri sisi aku, dua-dua pun pandang aku macam tunggu keputusan penting yang akan tentukan nasib kami bertiga malam tu. Aku tarik nafas dalam-dalam, rasa beban berat yang selama ni aku pikul atas bahu. Pembohongan yang mula-mula aku fikir boleh selamatkan ego, rupanya malah buat aku makin terjebak dalam situasi yang jauh lebih memalukan. Sebenarnya, aku mula bercakap dengan suara yang menggigil,
aku tak ada syarikat hartanah pun. Aku kerja sebagai kerani kaunter kedai bahan binaan, gaji cukup makan je, malah ansuran motosikal aku tengah tertunggak 2 bulan. Seluruh bilik senyap serta-merta. Aku boleh rasa puluhan pasang mata pandang aku dengan pelbagai ekspresi, dari terkejut, keliru, sampai ada beberapa yang tahan gelak. Projek Green Valley Residence yang aku cerita tadi, tu tak pernah wujud. Aku karang je sebab aku mahu jumpa korang semua dengan keadaan aku yang sebenar, sambung aku, rasa lega sekaligus malu luar biasa lepas akhirnya ucap kebenaran tu. Ucup, yang berdiri sisi aku, ikut tarik nafas panjang sebelum akhirnya bersuara. Aku pun sama, sebenarnya aku cuma pemandu e-hailing biasa, bukan bos syarikat pengangkutan. Armada yang aku ada cuma satu motosikal kredit, tu pun masih bayar ansuran. Mehmet, dengan muka yang dah pasrah, ikut mengaku. Aku pun bukan usahawan percetakan digital dengan klien korporat. Aku cuma penjaga kedai fotostat biasa, kerja harian fotostat IC dan sahkan sijil. Kami bertiga berdiri berjajar depan seluruh tetamu jemputan, tunggu reaksi yang entah macam mana. Ada rasa takut yang luar biasa, bayangkan cemohan atau tatapan rendah dari kawan-kawan lama yang sekarang dah berjaya dalam pelbagai bidang. Tapi apa yang berlaku seterusnya betul-betul di luar jangka kami. Dimas, yang sejak tadi pandang kami dengan muka serius, tiba-tiba ketawa berdekah-dekah, pecahkan kesenyapan yang mencekam tu. Alamak, aku ingat aku je yang gelabah pasal imej malam ni. Seluruh bilik toleh keliru ke arah Dimas yang masih ketawa sambil lap air mata sudut mata dia. Jujur je, sambung Dimas sambil tarik nafas, kereta sport yang aku tunjuk tadi tu bukan kereta aku. Tu pinjam dari kawan aku yang memang ada bisnes sewa kereta mewah. Syarikat hartanah yang aku bangga-banggakan tu sebenarnya tengah bankrupt. Aku sedang cuba habis-habisan langsaikan hutang bank supaya tak disita. Pengakuan mengejutkan dari Dimas buat seluruh bilik kembali senyap, kali ini dengan nuansa berbeza, campuran antara kejutan dan mula faham situasi. Jas mahal yang aku pakai ni pun sewaan, sambung Dimas sambil senyum pahit. Aku cuma tak nak nampak gagal depan korang semua, padahal kenyataannya bisnes aku tengah teruk banyak. Tak jauh dari kami, seorang kawan lama bernama Bayu, yang sejak awal majlis tunjuk-tunjuk cerita pasal jawatan dia sebagai pengarah muda dalam sebuah syarikat multinasional, tiba-tiba ikut angkat suara dengan muka pasrah. Aku pun nak mengakulah, biar plong. Pengarah muda tu bohong, aku sebenarnya masih magang kad syarikat tu, belum diangkat jadi kaki tangan tetap. Kad nama yang aku bagi-bagi tadi pun aku desain sendiri guna aplikasi edit gambar. Pengakuan Bayu disambut gelak-geli dari sekelilingnya, yang kemudian tarik satu lagi kawan lama, seorang perempuan bernama Ratih yang sejak tadi cerita pasal rumah mewah dia kawasan elit, untuk ikut jujur. Rumah yang aku cerita tu rumah mak mentua aku, Rian. Aku dengan suami masih sewa rumah teres kecil dalam lorong sempit, tapi setiap pos gambar mesti ambil angle rumah mak mentua supaya nampak berlagak. Satu-satu pengakuan lucu dan memalukan mula muncul dari pelbagai sudut bilik, buat suasana yang tadi penuh ego bertukar jadi ajang gelak bersama yang jujur dan hangat. Malah Dimas sampai bergurau majlis tu patut diberi nama baru, bukan reunion besar-besaran SMK Batu 3, tapi malam pengakuan dosa batch 10 tahun. Suasana ballroom yang tadi tegang dan janggal, perlahan-lahan bertukar jadi riuh dengan gelak dan sembang hangat. Satu-satu kawan lama mula kongsi cerita jujur pasal kehidupan diorang yang sebenar, jauh dari kesan sempurna yang selama ni diorang tunjuk kat media sosial. Sarah, yang sejak tadi berdiri perhati seluruh drama pengakuan tu, akhirnya mendekat ke arah aku dengan senyuman yang jauh lebih hangat dari sebelum ni. Rian, kata dia perlahan, sebenarnya aku pun tak macam yang nampak kat media sosial. Gambar-gambar cuti mewah tu kebanyakan hasil kerjasama endorsement dengan agensi travel. Aku tak betul-betul mampu bayar semuanya sendiri. Kerja aku sekarang cuma admin kad pejabat kecil, gaji pun cukup makan je. Aku pandang Sarah dengan perasaan bercampur antara terkejut dan lega. Jadi kita semua sebenarnya sama je ya, sama-sama berlagak sebab ego. Sarah ketawa kecil, buat suasana makin cair.
Macam reunion ni pula jadi ajang bongkar rahsia besar-besaran. Ucup dan Mehmet, yang sejak tadi berdiri sisi aku, ikut ketawa dengar perbualan kami. Untung kita mengaku dulu, jadi tak lama-lama tanggung malu sorang-sorang, celah Mehmet sambil tepuk bahu aku. Malam tu bertukar jadi salah satu reunion paling berkesan yang pernah ada, bukan sebab kemewahan atau kejayaan yang ditunjuk-tunjuk, tapi sebab kejujuran dan gelak lepas yang akhirnya satukan seluruh batch dalam suasana yang jauh lebih hangat dan mesra. Malah MC majlis, yang dengar seluruh drama pengakuan tu, akhirnya ambil mikrofon dan bercakap dengan nada jenaka. Baik, rupanya malam ni kita bukan setakat reunion biasa, tapi sesi terapi kejujuran bersama. Jom kita bagi tepuk tangan untuk keberanian kawan-kawan kita yang dah jujur malam ni. Seluruh bilik bertepuk tangan meriah, diselang gelak dan usikan hangat yang buat suasana makin akrab. Buat kali pertama malam tu, aku rasa betul-betul selesa berada tengah-tengah kawan-kawan lama, tanpa perlu sorok siapa diri aku yang sebenar. Menjelang hujung majlis, aku teringat semula masalah kereta sewa yang rosak kad parking belakang hotel. Aku cerita masalah tu kepada Dimas, yang rupanya dengan senang hati tawarkan bantuan. Dah, biar aku hantar korang balik naik kereta aku, kata Dimas sambil senyum ramah. Jauh berbeza dengan kesan sombong yang sebelum ni melekat-kat dia. Tapi kan kereta hang bukan hang punya, tu pinjaman, kata aku sikit ragu. Tak masalah, yang penting boleh hantar korang balik dengan selamat, jawab Dimas sambil ketawa. Sebelum balik, kami sempat bertemu Abang Jeffrey yang masih berkutat dengan kereta rosak dia kat parking belakang. Untung, mekanik yang dipanggil Abang Jeffrey dah sampai dan sedang baiki alternator yang rosak. Terima kasih ya, bang, sudi teman kami malam ni walaupun akhirnya kereta rosak, kata aku sambil salam Abang Jeffrey. Relax je, Dick. Yang penting korang enjoy dalam sana. Lagipun aku pun dapat cerita best untuk cerita kat bini aku kat rumah, jawab Abang Jeffrey sambil ketawa. Perjalanan balik bersama Dimas dipenuhi obrolan hangat dan gelak lepas, jauh berbeza dengan suasana kaku dan penuh pura-pura di awal majlis tadi. Kami saling cerita pasal perjuangan masing-masing hadapi kehidupan lepas habis sekolah, tanpa perlu lagi sorok kekurangan atau lebih-lebihkan pencapaian. Tengah-tengah perjalanan, kereta sport pinjaman tu tiba-tiba keluarkan bunyi bip-bip pelik dari dashboard, buat Dimas sikit panik. Waduh, lampu petrol menyala, macam petrol dah nak habis. Alah, kata kereta Sultan, kenapa petrol pun nak habis macam motosikal kapcai aku, celah Ucup sambil ketawa, buat Dimas ikut ngenge malu. Yelah namanya pun pinjaman, aku tak berapa nak isi full tank, takut nanti yang punya tanya kenapa boros sangat, jawab Dimas jujur, buat kami berempat ketawa berdekah-dekah bayangkan seorang usahawan yang kata orang berjaya rupanya kena kira betul-betul pasal minyak kereta pinjaman. Kami akhirnya singgah kat sebuah stesen minyak kecil tepi jalan, dan sebab duit tunai yang dibawa Dimas rupanya cukup makan je lepas dipakai bayar pelbagai keperluan reunion, kami kutip duit sikit-sikit isi minyak sekadarnya, cukup untuk sampai ke rumah masing-masing. Pemandangan empat lelaki berjas kemas yang tadinya nampak begitu mapan, sekarang berdiri kelilingi kereta sport mewah sambil kira shilling dan duit kertas lusuh untuk bayar minyak. Betul-betul jadi salah satu momen paling kelakar malam tu. Ini baru namanya reunion sejati, kata Mehmet sambil ketawa terkekik-kekik tengok kami semua keluarkan duit shilling dari poket seluar. Depan nampak Sultan, belakang rupanya kutip duit isi minyak. Tawaran itu terdengar seperti mimpi yang tiba-tiba menjadi kenyataan. Kami bertiga saling pandang, merasakan secercah harapan baru muncul dari kekacauan malam itu. Dimas mengangguk setuju, lepas tu tawarkan sesuatu yang buat kami bertiga terkejut. Macam mana kalau korang join aku bina bisnes baru? Bukan hartanah bohong macam tadi, tapi bisnes kecil-kecilan yang betul-betul. Contohnya hikmat hantar barang antara bandar, atau apa-apalah macam tu. Aku masih ada modal lebihan, cukup untuk modal awal. Tawaran tu bunyi macam mimpi yang tiba-tiba jadi kenyataan. Kami bertiga saling pandang, rasa secercah harapan baru muncul dari kekacauan malam tu. Beberapa minggu lepas reunion yang penuh drama tu, aku, Ucup, Mehmet, dan Dimas betul-betul mula usahakan bisnes kecil bersama,
satu hikmat hantar barang antara bandar yang manfaatkan jaringan pemandu e-hailing yang dah dikenali Ucup selama bertahun-tahun kerja kad lapangan. Modal awal dari Dimas digunakan untuk beli beberapa unit motosikal bak terbuka serta sewa gudang kecil sebagai pusat pengagihan barang. Mehmet, dengan kepakaran dia dalam bidang percetakan, tolong buat brosur dan kad nama yang nampak profesional, kali ini betul-betul wakili bisnes yang sebenar, bukan sekadar pembohongan demi ego semata-mata. Aku sendiri, dengan pengalaman bertahun-tahun kerja sebagai kerani dan uruskan pentadbiran kedai, ambil peranan urus keuangan dan operasi harian bisnes baru kami. Walaupun masih dalam skala kecil, bisnes kami perlahan-lahan mula tunjuk hasil yang menggembirakan, dengan beberapa pelanggan tetap dari kalangan bisnes kecil sederhana yang perlukan hikmat hantar barang cepat dan boleh dipercayai. Tentulah, perjalanan bisnes baru kami tak sepenuhnya lancar. Minggu pertama, Ucup pernah tersalah hantar bungkusan berisi kek hari jadi ke alamat yang salah, cuma sebab dia terlalu yakin baca peta tanpa pakai cermin mata yang sebenarnya dia perlukan sejak lama. Kek tu akhirnya diterima oleh seorang pak cik yang sedang raikan majlis kesyukuran naik jawatan. Buat pak cik tu keliru sekaligus gembira dapat kek percuma tertulis Selamat Hari Jadi Bunga Sayang, padahal nama dia Pak Hartono. Untung pak cik tu baik, kap, cuba kalau garang, boleh kena semburan hang, kata aku sambil ketawa berdekah-dekah dengar cerita tu, sementara Ucup cuma boleh nyengir sambil garuk kepala yang sebenarnya tak gatal. Mehmet pun sempat buat kekecohan kecil bila tersalah cetak 100 keping kad kahwin milik pelanggan, dengan nama pengantin lelaki yang tertukar jadi nama bekas kekasir dia sendiri, satu kesilapan yang menurut dia, kebetulan alam bawah sedar, tapi menurut aku lagi nampak macam rindu yang belum sepenuhnya sembuh. Untung pelanggan tu cukup faham lepas kami ganti seluruh kad tu percuma, sambil tambah permintaan maaf berupa 2 kotak biskut raya sebagai tebusan rasa bersalah. Walaupun dipenuhi kekelakaran dan kesilapan kecil sana-sini, bisnes kami tetap berjalan dengan semangat yang jauh berbeza dari malam reunion penuh pura-pura tu. Kami belajar yang kejujuran, walaupun kadang-kadang memalukan pada awalnya, jauh lebih ringan untuk dilalui berbanding pembohongan yang kena terus dijaga dan dipupuk setiap hari. Suatu petang, ketika aku sedang duduk depan gudang kecil kami sambil kira pendapatan hari tu, telefon aku bergetar dengan mesej dari Sarah. Rian, apa khabar? Dengar-dengar hang sekarang betul-betul ada bisnes ya, bukan bohong macam masa reunion dulu hehe. Lain kali bolehlah cerita lebih banyak, aku curious. Aku senyum baca mesej tu, rasa kehangatan yang berbeza dari perasaan nervous dan penuh pura-pura macam malam reunion dulu. Kali ini, aku boleh cerita dengan jujur pasal perjuangan dan harapan yang sedang aku bina, tanpa perlu sorok kekurangan atau lebih-lebihkan pencapaian. Beberapa hari kemudian, aku beranikan diri ajak Sarah jumpa terus, bukan kat restoran mewah atau kafe kekinian yang biasa dia post kat media sosial, tapi kat kedai kopi Mak Cik Yaya, tempat aku biasa lepak dengan Ucup dan Mehmet. Aku sengaja pilih tempat tu sebagai bentuk kejujuran total, tanpa ada lagi topeng pura-pura yang biasa aku pakai. Ni betul-betul ke tempat lepak kegemaran hang, tanya Sarah sambil senyum geli tengok suasana kedai simple dengan bangku kayu panjang dan banner Indomie yang dah pudar warna dia. Betul lah, kat sini best, kopi murah, obrolan tak ada beban, jawab aku sambil senyum, jauh lagi tenang berbanding malam reunion yang penuh pembohongan tu. Sarah ketawa kecil, lepas tu hirup air teh ais yang dia order. Aku pun lagi suka suasana macam ni, Rian. Tak payah fikir kena nampak macam mana depan orang, boleh jadi diri sendiri je. Obrolan kami petang tu mengalih jauh lebih hangat berbanding seluruh perbualan penuh pura-pura di malam reunion. Kami saling cerita pasal mimpi-mimpi kecil yang selama ni tersimpan, pasal keinginan Sarah nak suatu hari buka bisnes kecil sendiri, dan pasal harapan aku besarkan bisnes hikmat hantar barang yang baru je aku mulakan bersama Ucup, Mehmet, dan Dimas. Ucup dan Mehmet, yang kebetulan berada kat kedai yang sama, sekali-sekala usik dari jauh dengan whistle jahil, buat pipi aku panas sekaligus buat Sarah ketawa geli tengok telatah 2 kawan baik aku yang tak pernah berubah sejak zaman sekolah dulu. Macam akan ada cerita reunion jilid 2 ni. Kali ni betul-betul tak ada pembohongan, bisik Ucup kepada Mehmet,
cukup kuat sampai kedengaran oleh aku dan Sarah, buat kami berdua saling pandang dan ketawa malu bersama. General si kucing, yang sekarang ikut teman hari-hari aku kat gudang kecil bisnes baru kami, duduk manis atas timbunan kotak sambil pandang aku dengan tatapan macam nak kata, akhirnya hang jadi orang betul, bukan orang bohong lagi. General, sekarang aku jadi diri sendiri, kata aku sambil ketawa kecil, usap kepada kucing kesayangan aku tu. Malam reunion yang penuh kekacauan dan pembohongan tu, akhirnya jadi titik perubahan yang bawa kami semua kepada kehidupan yang lebih jujur dan bermakna. Kadang-kadang, kegagalan dan rasa malu yang paling memalukan sekalipun, boleh jadi jalan menuju sesuatu yang jauh lebih baik berbanding kejayaan palsu yang selama ni kita kejar demi jaga ego semata-mata. Dan setiap kali aku teringat malam tu, aku selalu senyum sorang-sorang, kenang macam mana satu pembohongan bodoh pasal berlagak jadi anak orang kaya masa reunion sekolah, rupanya bawa aku kepada persahabatan yang lebih dalam, cinta yang mungkin akan tumbuh perlahan-lahan dengan Sarah, dan bisnes kecil yang aku bina dengan kejujuran serta usaha keras yang sebenar-benarnya. Tamat.